Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya sendiri akan menjadi tuan kepada ibunya, dan ini juga adalah tanda-tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Jibril bertanya, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka Jibril bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, antara tandanya ialah apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Sahih Muslim nombor 8. Apakah yang dimaksudkan menjadi tuan kepada ibunya? Ada dua pendapat dalam menjelaskan hadis ini. Pendapat yang pertama ialah ketika zaman Nabi SAW dan sahabat ada banyak peperangan berlaku, dan apabila umat Islam menang dalam peperangan, orang lelaki akan ditawan, manakala orang perempuan akan dijadikan hamba. Dan untuk pengetahuan semua, hamba perempuan ini boleh disetubuhi, dan apabila hamba perempuan ini mengandung dan melahirkan anak, maka anak yang lahir itu adalah anak kepada tuannya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh sebahagian ulama tentang hadis ini, bahawa anak menjadi tuan pada ibunya, dan setelah hamba ini melahirkan anak, maka dia akan bebas dari kelaran hamba dan tidak terikat dari tuannya lagi. Untuk pengetahuan sahabat semua juga, menyetubuhi hamba adalah dibenarkan dalam Islam, seperti mana dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba, bahkan Islam lebih menggalakkan pembebasan hamba. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6.